Kali ni kita check in di Mutiara Melaka Beach Resort, Tanjung Keling, Melaka. Apartmen di sini memang cantik dan menghadap laut. Cumanya di antara apartmen ni dan juga laut tu ada di tengah-tengahnya jalan. Family besar kami mengambil 5 unit apartmen 2 bilik. Harga satu apartmen 2 bilik pun murah sangat, iaitu bawah RM200. Cumanya kelemahan apartmen ni dia hanya bagi satu akses lift card untuk satu unit. Satu sahaja, jadi berebut-rebut nak naik atas tu susah sikit. Lagi satu masalah adalah parking. Satu unit hanya diperuntukkan satu parking sahaja. Baki-baki kereta yang lain tu sama ada kena parking di visitor dan bayar ataupun parking di luar apartmen. Tapi anyhow, fasiliti-fasiliti yang lain itu sangat baiklah. Swimming poolnya ada untuk kids, ada untuk adult, ada BBQ pit, ada kids room, ada pools room, ada gym dan sebagainya. Semuanya masih cantik lagi lah. Kita enjoy dulu mandi. Malamnya pula kita BBQ di Halal BBQ area sebab ada yang non-halal BBQ juga. Hanya bayar deposit RM200 dan dia akan pulang balik deposit itu selepas 7 ke 14 hari kalau tak ada apa-apa masalah. Yang cantiknya BBQ area ini terletak di sebelah playground kanak-kanak. So sambil-sambil kita BBQ, kanak-kanak boleh main di sebelahnya. Yang cantiknya juga di hadapan apartmen ni di sebelah malamnya ada banyak kedai-kedai makan di sepanjang pantai ini. Jadi malam tu kita keluar dan makan aiskrim di hadapan kedai-kedai ni. Esoknya pula kita breakfast nasi lemak, roti canai dan lebihan BBQ di atas pantai di hadapan apartmen ni menghadap laut. Berakhirlah vacation kita 2 hari 1 malam.